Dulu nama hotel ni apa, Dek? Memang GM. Oh, memang GM lah. Oh. Lama juga dah Banyak hotel kat sini Dekat sekarang lah baru nampak. Tapi dekat Lumut Waterfront ni semua dah penuh. Hotel-hotel bajet situ ada 7-8. Dulu saya pernah tidur situ lah. GM ni ada 2. Tadi saya call tadi yang Teluk Muruh. Betul. Sama je ke Teluk Muruh lagi baru? Cuma yang baru sikit lah. Okay, di GM Holiday Hotel. Dia hotel bajet. Tapi okay juga guys. Walaupun dia tak ada lift. Kalau yang tak daya naik tangga tu, kita boleh ada pilihan lah. Kena awal naik booking yang bawah. Ambil yang bawah. Kemudahan kereta semua standard lah. Betul. Ada Ada.